Assalamualaikum and hi. Kita akan belajar tentang radar sains iaitu corong dan kertas turas. Mari kita mengenali corong dan kertas turas. Yang pertama, corong digunakan untuk menuang cecair tanpa tumpah, terutamanya ke dalam bekas sempit. Apabila digabungkan dengan kertas turas, ia digunakan untuk menuras campuran, iaitu memisahkan pepejal tak larut daripada cecair. Kemudian, untuk menuraskan campuran, lipat kertas turas menjadi kon dan letakkan ke dalam corong. Pastikan kertas melekat pada dinding corong. Tuangkan campuran perlahan-lahan supaya tidak tumpah. Cecair jernih akan menipis ke dalam bekas manakala pepejal tertinggal pada kertas turas. Semasa menuras, pastikan corong dipasang dengan kukuh supaya tidak jatuh. Tuang campuran dengan berhati-hati dan elakkan guna bahan berbahaya tanpa penguasaan guru. Kesimpulannya, corong dan kertas turas membantu kita menuang cecair tanpa tumpah serta menuras campuran dengan mudah dan selamat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.